HoloLens hasilkan mikrofon yang boleh tolong ambil video untuk kita dan dia boleh ambil gambar sekali. Caranya, tekan button dekat mikrofon sebanyak 3 kali. Ini adalah mikrofon daripada HoloLens. Yang saya guna ni HoloLens Lux A1, dapat hasilkan kualiti audio yang sangat jelas. Audio yang dihasilkan adalah 24 bit. Yang bestnya, kalau kita cakap kuat pun, dia akan auto cut off supaya suara kita tak pecah. Macam sekarang yang saya sedang buat ni. Sebagai content creator, pilihan mikrofon sangatlah penting. Sebab tu saya suggestkan hampa untuk dapatkan HoloLens Lux A1 ni. Kualiti audio dia daripada awal video hingga akhir video ni saya gunakan daripada mikrofon ni. Dia ada 3 level noise cancellation. Yang ni suara saya tanpa menggunakan noise reduction. Tekan sekali pada button dan dia akan aktifkan noise cancellation. Suara kita akan lebih kejap dan lebih padat dengan menghilangkan bunyi bising pada sekeliling. Sesuai untuk kita guna untuk record video, untuk buat interview, nak buat live streaming ataupun untuk online meeting. Bateri dia mampu bertahan sehingga 9 jam. Dan kalau kita aktifkan noise reduction, dia akan bertahan sehingga 6.5 jam. Dia makan bateri sikit. Tapi jangan risau, kalau bateri dia habis, kita boleh cas semula guna dia punya casing ni. Casing ni boleh cas 2 kali. So kita akan dapat lebih kurang dalam 54 jam total penggunaan. Nak guna dia mudah saja ya guys. Kita hanya plug and play saja. Dia punya receiver ni kita cucuk dekat telefon dan dia punya transmitter ni kita lekat dekat baju. Mikrofon ni dia guna magnetik ya. Mikrofon ni kita boleh adjust menggunakan dia punya aplikasi nama Holy Sound. So kat dalam ni kita boleh setting macam-macam. Boleh adjust dia punya level noise cancellation. Boleh adjust volume mikrofon sama ada kita nak rendahkan dia ataupun tinggikan dia. Dia ada 6 level semuanya. Kita boleh setting suara kita untuk guna fungsi reverb. Dari segi dia punya jarak, distance mikrofon ni cover sehingga 200 meter bergantung pada tempat dan keadaan. Kat dalam kotak ni kita akan dapat set of mikrofon, charging case ni, 1 beg kain, 2 windshield, 1 kabel pengecasan dan juga user manual. Siapa yang cari mikrofon yang suara dia setara studio, boleh dapatkan HoloLens Lux A1 ni. Link ada dekat bawah tu guys, boleh tekan dan dapatkan sekarang.